Kenapa helmet arai ini mahal? Sebab satu helmet ini bukan sekadar dibuat, ia dihasilkan dengan falsafah yang mengutamakan keselamatan. Setiap helmet arai dibuat sepenuhnya dengan tangan di Jepun. Untuk menyiapkan satu helmet sahaja mengambil masa sekitar 18 jam dan perlu melalui 27 proses pembuatan yang sangat teliti. Malah, seorang artisan perlu berlatih sehingga 5 tahun sebelum dibenarkan menghasilkan shell helmet arai. Shell arai pula menggunakan bahan rahsia mereka sendiri yang dipanggil super fiber, iaitu gantian khas dikatakan 30% lebih kuat daripada fiberglass yang biasa. Rekaan mereka juga berpegang pada falsafah R75 shape, iaitu shell yang lebih bulat lincin supaya ketika impak, helmet lebih mudah meluncur pada permukaan berbanding tersangkut. Ini membantu mengurangkan daya putaran pada kepala. Setiap helmet turut ditangani oleh pemeriksa shell yang bertanggungjawab memeriksa kualitinya. Maksudnya setiap helmet ada individu yang meletakkan nama mereka sebagai jaminan kualiti. Mereka juga menggunakan teknologi peripheral bag yang diinspirasikan daripada Formula 1 bagi menguatkan shell tanpa menambah berat. Apa yang paling menarik, Arai masih lagi sebuah syarikat keluarga generasi yang ketiga. Mereka tidak mengikut trend semata-mata. Walaupun ramai pengeluar menghasilkan helmet yang lebih agresif dan aerodinamik, Arai tetap mengekalkan reka bentuk bulat ikonik mereka kerana percaya pada keselamatan lebih penting daripada rupa. Tidak heranlah ramai pelumba legenda memilih Arai. Antara yang ialah Danny Pedrosa yang sangat sinonim dengan jenama ini. Beliau turut digelar The Little Samurai, malah beberapa rekaan helmet ikonik yang menampilkan tema dan elemen samurai. Bukan itu saja, bintang muda Indonesia Veda Patrama juga memilih menggunakan helmet Arai dalam perlumbaannya. Jadi bila orang kata Arai ini mahal, sebenarnya mereka bukan sekadar menjual sebuah helmet. Mereka menjual hampir 100 tahun pengalaman hasil kerja tangan dan satu falsafah yang meletakkan keselamatan mengatasi segala-galanya.